sokongan susah politik saya. Ya, dia membuat dan saya telah memberi teguran yang keras kerana peraturan kita tidak membolehkan. Kalau ada surat pada saya, maksima sila teliti. Itu standard. Mana-mana surat saya pergi mana-mana Sabah, berpuluh-puluh surat, ada yang kontrak, kita kata sila teliti. Tapi tidak boleh membuat sesuatu sokongan. Itu saya setuju dengan Saudara Yang Berhormat. Yang ketiga, itu dia bangkitkan soal maaf tadi ya. Aset kerajaan untuk aset kerajaan digunakan. Tidak ada program di Sabah itu program kerajaan. Kempen saya semuanya kempen atas nama parti. Di parlimen dah dijawab. Kalau begitu saya pakai mobil mana? Mobil kerajaan. Itu diberikan kelonggaran. Perdana Menteri mesti guna pasukan keselamatan dan kenderaan rasmi dalam apa program, sebab pertimbangan security. Jadi saya gunakan begitu, tapi program kempen tidak ada program kerajaan. Saya melarang. Ada program masa mahasiswa temu Anwar dibuat di universiti. Saya batalkan dan tukar tempat. Kerana tidak mahu universiti secara rasmi terlibat menganjurkan program Temi Anwar dengan anak muda. Jadi saya harap Saudara Yang Berhormat faham, sebab dalam peraturan kerajaan memang seorang Perdana Menteri selayaknya menggunakan. Kerana ini soal security yang di luar daripada pertimbangan saya.